Hai, hari ini suami saya nak masak resipi arwah ibunya yang dia makan waktu kanak-kanak dulu. Dia nak masak kari kacang sepat berikan masin. Jom mula. Langkah pertama, kita sukat setengah cawan kacang sepat, kemudian kita cuci dan kita rendam semalaman. Next, kita masukkan kacang yang direndam, air, sedikit serbuk kunyit dan garam, dan kita masak selama 10 minit dan ketepikan. Rebus telur sehingga masak dan ketepikan. Sekarang kita nak buat bancuhan rempahnya. Campurkan 1 cawan air bersama dengan setengah sudu besar asam jawa, kemudian sedikit serbuk kunyit, 2 sudu besar serbuk cili, 2 sudu besar serbuk kari ikan, setengah sudu besar serbuk jintan manis, setengah sudu besar serbuk jintan putih, setengah sudu besar serbuk black pepper, sedikit garam, kemudian kita kacau rata dan ketepikan bancuhan ini. Sekarang kita sediakan bahan tumis pula. 2 sudu halba campur ataupun talipu, setengah inci halia cincang, 3 ulas bawang putih, 1 tangkai daun kari, setengah biji tomato dan 1 biji bawang iris. Potongkan 3 biji kentang, 6 biji bendi, 2 biji terung, kemudian rendamkan segenggam ikan masin. Saya guna ikan talang dalam air untuk kurangkan masinnya. Sekarang bolehlah kita mula memasak. Panaskan minyak, kemudian masukkan halba campur, kita tunggu hingga dia crackle, kemudian kita masukkan ke semua baki bahan tumis tadi. Kacau rata, kemudian masukkan sedikit garam dan kemudian kita sambung masak sehingga layu. Setelah itu, bolehlah kita masukkan rempah yang kita bancuh tadi. Kacau rata dan kita tunggu sehingga mendidih. Kemudian bolehlah kita masukkan kacang sepat yang telah direbus tadi bersama dengan semua sayuran yang dipotong tadi. Kacau rata dan kita tunggu sehingga ubi menjadi empuk. Saya tambahkan sedikit air di sini kerana kuah kelihatan sedikit pekat. Kacau seketika, kemudian saya tutupkan dengan penutup periuk supaya sayuran ni boleh masak dengan lebih sekata. Sekarang bolehlah kita masukkan ikan masin, kacau seketika, kemudian kita tambahkan setengah kotak santan. Kacau rata, kemudian sekarang kita boleh rasakan garam. Jika tak cukup masin, baru kita boleh tambahkan garam. Akhir sekali, bolehlah kita masukkan telur yang direbus tadi, kacau rata, kemudian bolehlah kita tutup api dan sedia dihidang. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.